Catherine Kate Elizabeth Winslet, dilahirkan pada 5 Oktober 1975, di Reading, Berkshire, England. Ialah seorang pelakon Inggeris yang terkenal di peringkat global. Dikenali kerana persembahannya yang berkuasa dan serba boleh dalam kedua-dua filem bebas dan blockbuster. Winslet diraikan kerana kedalaman emosinya yang mendalam, gaya lakonan yang naturalistik, dan dedikasinya yang tidak berbelah bahagi terhadap seninya. Beliau adalah salah seorang pelakon yang paling banyak menerima anugerah generasinya, setelah mencapai pengiktirafan yang jarang ditemui iaitu memenangi anugerah Akademi, anugerah Emmy, anugerah Grammy, dan anugerah Tony. Walaupun anugerah Tony beliau adalah kehormat, menjadikannya selangkah lagi daripada status EGOT. Winslet memulakan kejayaannya dalam televisyen British sebelum membuat debut filemnya. Peranan awalnya dengan cepat menarik perhatian kerana bakatnya yang luar biasa. Hazen Literaries, 1994 peranan utamanya, mendapat pujian kritikal. Sense and Sensibility, 1995 memperoleh pencalonan anugerah Akademi pertamanya. Titanic, 1997 peranannya yang ikonik sebagai Rose Dewi Bukata dalam filem epik bencana James Cameron mendorongnya menjadi bintang antarabangsa. Filem itu menjadi filem dengan kutipan tertinggi sepanjang zaman pada masa itu dan memberikannya pencalonan Oscar kedua. Sepanjang kejayaannya, Winslet secara konsisten memilih peranan yang mencabar dan pelbagai, menunjukkan penolakannya untuk dicop. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004 persembahan yang dipuji secara kritis dalam drama romantis yang tidak konvensional ini. Little Children, 2006 memperoleh satu lagi pencalonan Oscar untuk penggambarannya yang intens. Revolutionary Road, 2008 kembali bersatu dengan Leonardo DiCaprio dalam drama yang menyentuh hati. The Reader, 2008 memenangi anugerah Akademi untuk pelakon terbaik untuk peranannya yang kompleks sebagai bekas pengawal kem tahanan Nazi. Mildred Pierce, 2011 memperoleh anugerah Emmy untuk peranan utamanya dalam miniseri HBO. Steve Jobs, 2015 memenangi Golden Globe dan BAFTA untuk peranan pembantunya. Mara Oz-Easttown, 2021 memperoleh pujian meluas dan anugerah Emmy untuk persembahannya yang hebat dalam miniseri drama jenayah HBO. Dikenali kerana keasliannya, daya tahan, dan komitmen untuk menggambarkan watak wanita yang kuat dan cacat, Kate Winslet terus menjadi salah seorang pelakon yang paling dihormati dan banyak permintaan dalam industri. Legasinya ditentukan oleh persembahannya yang menarik, keupayaannya untuk memukau penonton dengan emosi yang mentah, dan impak berterusannya terhadap sinema kontemporari.